lagu mana datangnya Islam ni. Dan tuan-tuan rahmati Allah, apakah punca ataupun bukan punca, apakah tanda-tanda yang menunjukkan bahawa Islam ni tinggal nama saja. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba li ghurabai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis riwayat Muslim, nombor hadis 145. Jadi dalam hadis riwayat Muslim dia ada tulis nombor-nombor hadis. Tuan-tuan boleh tengok hadis tersebut 145. Baik. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, apakah yang dimaksudkan dengan hadis ini? Tadi erti dia, maksud dia apa? Bahawasanya Islam ni dimulai dalam keadaan asing sebagaimana keadaan di Mekah dan juga di Madinah pada ketika-ketika awal-awal hijrah. Islam tidak diketahui dan tidak ada yang mengamalkan kecuali sedikit daripada kalangan manusia sahaja. Kemudian tersebarnya Islam dan ramai orang-orang yang masuk Islam, erti kata dominan daripada agama-agama lain. Dan Islam juga kembali asing bila? Nanti di akhir zaman sebagai awal-awal kemunculan Islam.